Hello guys, welcome back to Ayam Gepuk Hunting episod nombor 4. Kali ni I dekat Medan Selera Jaya 223 kat belakang ni. Kalau orang PJ mesti tahu nasi lemak yang famous tu kan. Tapi hari ni kita tak makan nasi lemak, kita nak makan ayam gepuk 47 dekat dalam ni. So kalau korang nak tahu sedap ke tak, stay tune guys. Welcome aboard. Ni nasi lemak satu, nasi lemak biru. Ni nasi lemak merah famous. Dia berada di situ. Ni 49. Okay, ni dia guys, ayam gepuk 47. Sebelah dia 48, 49. Lain kali kita try yang tu lah. So Abang makan ayam bos? makan. Set A ke set B bang? Set B. Sambal biasa pedas? Pedas. B pedas makan. Itu saja ke? Ya. B ni dia ada kobis Kubis goreng. Okay. Oh, okey. Ni abang ni tengah buat ayam bungkus punya, bukan kita punya. Kuah kacang dia guys. Kuah ayam dia. Okay guys, kita tengah tunggu ayam gepuk kita. Dia guna sistem dah bunyi dah. Kalau bunyi ni maknanya dah siap lah, boleh ambil. Ini abang. Ya betul. Ya. Kecap. Amazing. Okay, ni dia guys. Boleh nampak portion dia. Boleh tahan. Ni kuah kacang dia. Kuah kacang dia tak sepekat macet sebelum ni. Sambal dia pun tak berapa merah lah. Boleh lah, cuba rasa dulu. Kobis dia, tempe. Untuk ayam dia. Ayam dia nampak rangup dan fresh. Tengok ini portion dia guys. Ayam dia lembut. Ayam dia best ni. Ayam dia lembut gila. Lembut luar rangup. Sambal sikit. Ini dia punya kobis goreng. Okay.
Tahu dia rangup gila guys. Dengar ni. Tahu dia bukan yang lembik-lembik tu. Okay guys, dah habis. Kita review lepas ni. Okay guys, I baru habis makan and I rasa I dah jumpa ayam favourite, ayam gepuk favourite I. Tapi nombor 2 lah. Nombor 1 tetap ayam gepuk top global di hati. Kenapa ayam gepuk 47 ni boleh jadi my favourite? Sebab first kali memang ayam goreng dia lah. Ayam goreng dia memang cantik gila gorengan dia, flavorful. Dalam dia sangat lembut dan juicy. Luar dia crispy tapi tak liat. Setengah kedai dia crispy tapi liat. Kemudian dia punya sambal. Sambal dia pun cukup rasa, pekat. Tak pedas sangat. I ambil level yang pedas tapi manja-manja je lah pedas dia. Kuah kacang dia pun not too thick and not too cair. Sedap. Lepas tu point seterusnya yang I suka is dia punya kobis lah. Kobis dia gorengan yang cantik lah. Sebab kan biasa orang goreng minyak lama dia jadi oily, lepas tu dia liat. Yang ni dia nipis, crunchy dan tidak tercekik. Lepas tu portion dia memang puas hati. Overall, belum lagi dia punya tempe dengan tahu dia pun crispy. So everything is crispy. I like crispy. Overall, I kasih 5 bintang guys untuk ayam gepuk 47. So korang kena datang try lah. See you guys on the next video.